Assalamualaikum. Okey, so saya dapat satu komen, bang, tolong review DJI Osmo Nano, berbaloi ke tak berbaloi? Okey, so saya dah pakai DJI Osmo Nano ni dah 3 hari dah sejak hari pertama dia launching. So kalau korang beli DJI Osmo Nano ni, korang akan dapat dia punya aksesori sekali dalam box ni. Korang akan dapat neck holder, korang akan dapat dia punya suction cup, lepas tu korang akan dapat yang letak dekat topi tu lah. Okey, so dia punya device dia macam ni lah. Device dia macam ni. So korang akan dapat dia punya kamera sekali dengan dia punya display dia. So yang ni korang boleh lekatkan ataupun korang boleh cabut. Lepas tu korang boleh letak dekat mana-mana mengikut korang punya kreativiti lah. So kalau korang nak tahu apa yang kamera ni boleh buat, berbaloi ke tak berbaloi, cantik ke tak cantik, saya akan tunjukkan kepada korang shot-shot yang saya akan ambil. So let's go. So, itu sahaja untuk review DJI Osmo Nano ni. So, kalau korang rasa berbaloi ke tak berbaloi untuk beli DJI Osmo Nano ni, korang boleh komen dekat bawah. Lepas tu, kalau korang nak suruh saya review lagi produk lain pun, korang boleh komen juga dekat bawah. So, jumpa lagi dalam next video yang akan datang. Assalamualaikum.